Mesyuaratlah dulu. Draft tu boleh dipindah. Ini nak bising di luar sebab apa? Nak jadi hero jalanan, belajar dulu. Drama tak habis-habis. Itulah sifat yang boleh kita gambarkan kat pemimpin bersatu yang seorang ni. Tak lain tak bukan Muhyiddin Yassin lah. Kan baru-baru ni heboh yang mengatakan MP MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bakal menerima peruntukan bagi kawasannya tak lama saja lagi. Yalah, yang tu kita boleh nampak sendiri betapa gigihnya usaha Syed Saddiq dalam melakukan rundingan rasmi dengan kerajaan. Malah kalau nak diikutkan, rasanya dah lebih 4 ke 5 kali jugalah rundingan dibuat. Kira Syed Saddiq ni taklah ego dan terus tolak mentah-mentah draft MOU yang kerajaan bagi dari awal sampai hari ini. InsyaAllah selesai untuk Syed Saddiq sebab Syed Saddiq dah respon. Secara prinsipal dia bersetuju dengan beberapa perkara dan kita tengah finalize agreement dan insyaAllah kita akan dapat mengtamatkan dengan Yang Berhormat Syed Saddiq. Maknanya sekarang dia seorang setakat ni dia seorang yang ada respon. Yang lain-lain saya belum terima. Setakat ni yang ada respon hanya Yang Berhormat Syed Saddiq. Tapi ia nyata berbeza dengan Muhyiddin and the gang. Awal-awal lagi mereka dah tolak draft tu. Tak pernah nak bertemu dan bermesyuarat dengan kerajaan. Apatah lagi nak berunding. Sana sini mereka berteriak tak sudah-sudah kata kerajaan zalim sampailah hari ini. Tak cukup dengan tu, dia klaim yang dulu waktu Perikatan Nasional perintah pun mereka bagi peruntukan kat kerajaan dan pembangkang sama rata. Malah yang terbaru ni, Muhyiddin kata biarlah Syed Saddiq satu-satunya pembangkang yang terima peruntukan dari kerajaan tu. Sebab katanya pihak PN ada asas kenapa tolak rundingan tu. Kata Muhyiddin, syarat kerajaan tu agak luar biasa, ketat dan macam terpaksa serah segala-galanya kat Pakatan Harapan pula. Hai, Muhyiddin. Pertama sekali, mungkin dia lupa kot yang bagi tu memanglah waktu kerajaan PN, tapi masih Ismail Sabri yang jadi PM. Bukannya Muhyiddin yang bagi secara sukarela waktu naik jadi PM8 bukan. Itu pun waktu Ismail Sabri masih ada rundingan yang perlu dibuat. Yang keduanya pula, apa yang Muhyiddin rasa ketat sangat dengan syarat yang dikemukakan oleh kerajaan tu? Kalau suruh jangan main isu 3R tu ketat, nampak sangat yang PN ni memang tak sup dengan isu perkauman dan hina raja lah kot ya. Ke sebab Muhyiddin takut nak isytihar harta? Takut silap hari bulan terkantoi terjumpa long jutaan ringgit? Begitu ke? Sebab itulah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menemplak kenyataan terkini Muhyiddin tu. Yelah, kata Anwar, kalau syarat yang dikenakan tu ketat, sebab itulah boleh berunding. Draft pun boleh dipindah. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tak perlulah nak berlagak hero di jalan. Sedangkan Anwar sendiri dulu pernah bermesyuarat dengan kerajaan lebih daripada 5 kali hanya semata-mata untuk peruntukan kawasan ni lah. Mesyuaratlah dulu. Draft tu boleh dipindah. Ini nak bising di luar sebab apa? Nak jadi hero jalanan, belajar dulu. Sebab tu orang cakap, beza sungguh dengan pemimpin yang fikirkan soal rakyat dengan pemimpin yang sibuk mainkan naratif dan fikirkan tentang poket masing-masing semata-mata. Semua pun tahu, sebenarnya pembangkang bukanlah tak terima langsung peruntukan dari kerajaan, tapi wang tu direct pergi ke agensi yang selalu terus kepada rakyat kawasan masing-masing. Jadi sekarang ni dia gunakan isu ini riuh rendah. Ada mengatakan kami sampai miskin kena hutang. Saya tahu berapa gaji ahli parlimen dengan allowance kalau mesyuarat semua. Dia cecah 30-40 ribu. Siapa dapat 30 ribu di sini? Tak ada. Jadi bukanlah tak ada wang lah sama sekali. Dan yang kita bezakan adalah peruntukan. Itu pun untuk kawasan, untuk rakyat diteruskan. Umpamanya katalah kalau satu kawasan parlimen kita adalah Tambun, katalah di pembangkang, projek jalan. Cuma projek itu jalan terus kepada rakyat atau melalui cadangan ahli parlimen. Itu beda dia. Keduanya, projek itu tidak diberi kepada ahli parlimen. Projek itu kepada rakyat. Cuma ahli parlimen ada peranan untuk memberi usul atau cadangan. Jadi untuk menyatakan pertama, rakyat terbeban, tidak benar. Keduanya menyatakan oleh itu ahli parlimen jadi miskin papa kedana. Saya tak tahu kalau RM40,000 miskin lagi. Jadi kalau dengar syarahan mereka di parlimen, di luar parlimen, seolah-olah kami ni sampai kena hutang. Hutang kalau beli kereta banyak atau isteri banyak mungkinlah kena hutang. Tapi kalau tidak, saya fikir tidak perlu hutang. Jadi rasanya Muhyiddin dah boleh kot hentikan segala drama ni. Lagi pula, kita kan di bulan Ramadan yang mulia ni. Berpolitiklah secara matang. Bukan susah pun nak runding. Macam yang Muar buat, betul tak?